lagi trailer. Dia besar. dia tengok ada orang kat depan tu, barisan depan. Balik lambat nanti pukul 9, 7.40 pun dah okey kot kan. Nak ni. Ambil je lah tu. Dah dua ambil dah tengah tadi. Ini belakang sekali. Ke depan ni? Depan tu lah. Harga berapa? Sama je. Belakang bawah sekali tu harga berapa? Tak sama je harga 18 kalau budak 11. Nak yang belakang sekali ni ke? Ke depan sikit yang barisan ketiga? Yang belakang sekali? Itu tu. Apa ni? Barisan 3. Best ke belakang sekali? Ambil je lah. Tapi dia ni kat tepi. Tepi. Yang ni barisan nombor 3 ni tengah-tengah. Tu RM90. Serius tau. Belum lagi tolak ni. 9. Banyak turun tu. Tapi ada satu tiket percuma kan? Boleh ke claim? Tu lah nak tengok boleh claim ke. Okey ke yang tadi belakang sekali? Kan ada depan sikit. Tak Depan apa sikit lah. belakang. Tengok tengah-tengah. Nanti dia rasa macam tengok sengit. Nanti tengok sengit. Okey je belakang pun. Macam ni. Okey. Tu macam tu. Ya okey. Momen duduk tepi sekali lah maknanya. Yang duduk kat sini. Yang pertama nombor 10. Okey. Ya. Lepas tu mana yang claim tu? Popcorn GSC kebenaran Lush combo RM18 dia punya kotak tu apa? Cimu. Yang bas sekolah. Oh ya nak. Ha? Nak ke? Tak ada harga murah kan? 18.5 tu. Lagi? Sama je. 18.5. Golden popcorn dengan soft drink, satu Papa Zola stiker. Nak. 2 per 2. Tak ada. Kongsi je lah. Satu. Kongsi je lah. Tapi Lokman nak duduk Apa nombor lagi? 10. Lokman tak nak duduk nombor 45. Mana yang nak claim tu lah? Tak boleh Cakap. claim ke? Mungkin ni sebab apa ni? Ni kot. Dia sebab apa ni? Dia Dia check out. check out macam tu je. 12. Bukan ada kat sini. Bukan beli dalam Maybank dia dapat harga diskaun gate lagi ke? Oh yang Kita tu buka Maybank dulu. bukan yang tu ni. TGV yang tengok kat TGV kan. RM10 kan? Kita buka Maybank tu you dulu. Keluar dulu. Cuba tekan Maybank tadi. Ni GSC kan. Tu untuk TGV je. Okey. Dia TGV. TGV. Pergi TGV ke terus? Boleh je lah, mana-mana sama je. Mana pula ni? Pasar Selatan lah ni. Dia pukul 8.45 selling fast dah. Depan dia tinggal lah. Oh bapak lah. Tak boleh lah. Kaki wayang semua ni. Yo, tinggal tengah-tengah. Tak boleh ni. Satu Dia memang nak TGV. game orang ke apa? Ni TGV Seremban. Nilai tak ada. Seremban tak ada. Pama. Seremban 2. Bukan dia pilih tanya lagi. Tok 8.40 7.5 ni. Tu cantik lah tu. Ni couple seat yang atas ni kan. Tu line 3. Dua line ni couple seat. Line 3 tu. Mana line 3? Ni ada muka-muka ni. Putih-putih tu tu. lah, ambil lah. Oh. Yang depan tu lah yang kosong lagi lah. Hmm. Depan sangat pula kan. Depan. Betul tu. Line 8.40 lagi. 8.40. Abang buat benda boleh sort. Tengok jam tu pukul berapa? Abang buat Couple benda. seat ni. Tak payahlah ambil. Harga bersih mahal. 9.50 lah, lambat sangat. Tu ada lagi. 9.50 yang dah malam sangat. Pukul 10 start, pukul 12 balik. Bila nak tidur? Ada sekolah lagi Esok kan. abang berniaga. Tengok hari Jumaat lah. Esok dah mau cuti tapi Aina. Seremban 2. Hari ni murah sikit. Hari Rabu. Okey. Sembang 2. Seremban 2 tadi lah penuh. Ayuk ai.
IOI GSC. Oh, iya. Tapi IOI lagi dah tak ada ni. Tak ada disk. Tak tahu. Cuba aku tengok. Tapi IOI mahal lagi yang. Try dulu. IOI mahal lagi. Tu. Tadi dah ada. Mana tahu air murah. Tak mungkin. Itu bapak enggak mungkin. Tapi kalau TGV harga dia RM10 je. Mana sih? 820. Penuh weh. IOI. Ni apa ni? Dah pukul 10. 10, 9. Penuh. 840 Atmos. 820. Penuh. Atmos mahal ke? Tengok harga dia 25 weh. Mana? Kat mana? IOI. TGV ada kat mana lagi ya? Cari TGV macam mana? KL tu. Banyak kat KL kan? Dekat Ceras TGV ada 2 tau. Ni lah TGV Sunway, Klang Valley, Wang Utama, Alam Anda, Samalin, Nampan. Central ICT. Tu je Central City, Sejarah Selatan. Situ je lah. Cuba try. Mana dekat dengan kita? Tak, cuba try satu. RM20 weh tiket. Oh ya. Kalau dengan Maybank? Orang tuyul ni kan. Sekejap lagi dah terbayar pula. Tak. Apa nak? Ni apa benda? Username lah. Takkan nak salin habis username ni. Dah. Hmm. Pamal dia murah. TGV mahal. TGV berapa? RM20 8.10 tadi kan. Habis dah yang. Lambat 7.40. Ada lagi kat depan ni nak. Ambil. Mana? Tu ada 4 belakang tu. Mana ada? Tu 4 belakang kiri sekali tu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nak kita tengok wayang. Cerita apa? Papa Solar. RM11 dekat GSC Seremban. Tak patut nak makan ni ya? Alamak. Ha? Tak patut nak makan ni? Tak payahlah. Ya. Nanti batuk tak senyap pula. Mana ni? Oh, 611 je tinggal. Apa dia? Apa poin je? Special screening. Teruk lah telefon you ni. Kabur teruk. Ni buy one free one for Screen X. Valid ni apa ni? First Screen X. Voucher. Ni. Sangat lah. Mana submit? Dia cakap apa? Successful apply reward voucher. Dapat lah. Pay 60. Dapat claim lah tadi. Confirm. Dah claim pun 60 juga. RM9 dia tolak. Rekod. Buka akaun bank pun rekod. Boleh curi duit. Apa nasib baik kat orang? Sayang nasib baik kaya. Wayang duit. Dibayar 3 wayang lah. Malam ni. Kau apa tadi? Alamak. Tiket tengoklah tiket tu kejar lagi. Dia siap-siap. Kau apa? Kau tunjuk kan? Gmail. Banyaklah kau lama dah kena keluar dah ni. Kat mana? Dekat Seremban. Mana? Mana dia tak masuk lagi? Boleh tu. Apa beza TGV dengan GSC? Tak. Ni show
QR ni. 740. Apa beza GSC dengan TGV? 740. Tunjuk je. Kejap. Tunjuk QR code ni dekat kaunter tu. Nanti dia bagi scanner tu, boleh masuk je semua. Macam tu je. Mungkin dah habis siap-siap. 5.30.